Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri di Imamku episod ke-33. So jom kita tonton. Kau tu driver je. Sedarlah diri tu sikit. Adik pangkat dengan taraf. Tak ada kena-mengena pun dengan perkahwinan kami. Oh, so kau nak bagi tahu aku Maira ni bahagialah kahwin dengan kau? Ya. Dia tergila-gila kau lah. Kau jangan nak berangan lah. Maira ni sebelah mata pun tak pandang kau. Malu Amin. Nak malu apa? Biar semua orang tahulah yang dia ni ada plan jahat nak kikis harta Datin Lokis. Kalau ia pun dia nak kikis harta keluargaan, kenapa yang ia sibuk sangat Kak Ida? Dan muka over pula Zabedah ni. Tak ada kena-mengena pun dengan Humairah. Menantu pun tidak. Lagi dia kutuk Humairah sebagai bakal menantu. Sebelum ni lah depan Rafiq. Lepas tu nak melibatkan si Budin pula. Budin dengan Humairah, hal Budin dengan Humairah tak ada kena-mengena pun dengan Zabedah. Dia tak perlu ambil tahu pun. Nasib baik ada Datin okey tu masuk mencelah. Bolehlah defend, bolehlah sekolahkan sikit Zabedah tu yang daripada dulu dari awal episod memang gitu je tone dia. Kena stepek dah dengan muka Zabedah tu. Perasaan bagus sangat. Lepas tu Rafiq pula anak mak. Tak boleh buat pendirian sendirilah. Lepas tu senang termakan dengan hasutan. Tapi dia pun bukanlah seorang calon suami yang baik pada Humairah. Walaupun Humairah tu macam tu, dia perlu seorang macam Budin lah untuk membentuk dia. Walaupun korang rasa macam Budin ni patut disatukan dengan Dr. Afifah. Sebab korang rasa Dr. Afifah lah yang boleh terima Budin. Tapi saya risaulah macam jangan berharap sangat lah Dr. Afifah layan Budin secara baik tu pun sebab dia menghormati Budin lah. Harap dia menghormati Budin yang juga berstatus seorang suami jugalah kepada Humairah. Walaupun hubungan perkahwinan walaupun perkahwinan Humairah dengan Budin ni kita tengok daripada episod awal kita rasa macam something wrong lah, macam bukan sebuah perkahwinan. Tapi bagilah ruang masa untuk Humairah dan Budin untuk membentuk chemistry sebagai suami isteri. Lambat laun jadilah, elok lah. Point dia sekarang macam mana nak sepak, nak tendang Zabedah keluar daripada office tu. Ganggu orang je. Macam ni. Jumpa lagi esok. Sekian.